Yang saya hormati Ahli Jawatan Kuasa Surau Ar-Rayyan, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama berkumpul. Bagi kami yang lelaki adalah salah satu kewajipan menunaikan solat berjemaah. Pertama-tamanya dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan Ramadan. Kita dah berada hari ini pada 14 Ramadan. Esok malam ni Kang, jadi ke-15 lah, 15 Ramadan. Dan ada satu peristiwa yang penting bagi kita umat Islam dalam bulan Ramadan ni, iaitu nuzul Quran. Okey. Jadi bila jawatan kuasa tanya apa tajuk, mula kuliahnya bebas. Dia bila bebas, saya ni dia terlalu bebas. Takut nanti kan tuan-tuan dapat sirah, dapat tafsir, dapat fiqh. Jadi saya kata hari ni tak apalah, saya bawa cahaya kefahaman tajuknya, iaitu lebih fokus kepada asas-asas fardu ain. Dengar macam lah fardu ain ni belajar. Sebenarnya bila tuan-tuan mungkin boleh dapatkan nanti kot buku asas-asas fardu ain ni, dalam ni barulah kita tahu betapa pentingnya dan betapa beratnya fardu ain, kan. Kenapa fardu ain start daripada darjah 1 sampai darjah 6 kan? Sekolah kafar kita sebut kan. Kita pun dulu sekolah agama, kita start daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kenapa? Apa keperluan pergi sekolah? Kenapa tak tingkatan 1 baru masuk kafar? Kan? Kenapa mesti darjah 1 sampai darjah 6? Ada sebabnya bila belajar dalam buku ni. Nanti insyaAllah anda kata dia jemput lagi boleh kita terus kepada buku ni. Jadi insyaAllah saya hari ni bawa kepada buku supaya tazkirah ataupun perkongsian saya ni lebih teratur dengan kita berdasarkan ada buku lah maksudnya. Tidaklah saya bercakap sendiri kan tuan-tuan, ya ke Ustaz ni. Jadi insyaAllah saya terus kepada asas-asas fardu ain. Tajuknya adalah cahaya kefahaman. Pengarang Ustaz Muhaidir Haji Jul. Okay? Antara lecturer saya lah, lecturer sekejap. Kemudian bila dah popular, keluarlah. InsyaAllah tajuk yang pertama berkenaan dengan fardu ain. Apa yang kita faham tentang fardu ain? Fardu maksudnya kewajipan. Dia ada dua fardu. Satu fardu ain, satu lagi fardu kifayah. Fardu maksudnya wajib. Kalau ain, ain bukan nama orang Nur Ain, Siti Ain, bukan. Itu nama-nama dia lah. Jadi fardu ain, fardu kewajipan. Kemudian ain ni maksudnya individu, personal kita. Saya ain lah. Sebab tu ada sebut penyakit ain kan, kalau tuan-tuan pernah dengar kan, penyakit ain dan sebagainya. Fardu kewajipan ain tu saya, tuan-tuan, setiap orang ain dia. Kalau kifayah, fardu wajib kifayah atas seseorang yang dah buat, maka yang lain terlepas. Contoh, mengadakan program macam inilah kat surau ni. Andai kata saya datang mengajar, tak ada seorang pun datang, saya mengajar seorang ataupun saya live dengan ni, yang tengok pun bukan penduduk daripada Ceria resident ni, maka satu taman yang ada dekat sini berdosa sebab tidak menghadiri majlis. Jadi tuan-tuan yang datang ni telah mewakili semua penduduk Islam yang ada dekat sini untuk mereka terus dapat dosa. Berarti besarlah pengorbanan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Bukanlah dia tak datang kan, mungkin ada sebab. Sebab lepas sahur tertidur dan sebagainya. Jadi insyaAllah kefarduan yang wajib dikerjakan oleh setiap mukallaf. Kefarduan tersebut tidak terlepas walaupun telah dikerjakan oleh orang lain. Ini fardu ain. Orang lain buat, dia tak terlepas. Bukan macam saya kata, tuan tolong solatkan saya subuh lah, hari ni saya rasa macam sakit perut. Tidak. Sebab tu solat tu
tak boleh cara berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring dengan isyarat mata, tak boleh isyarat mata, isyarat hati, tak boleh hati, meninggal dunia akhir sekali. Dah memang dah tak boleh lah kan, koma dan sebagainya, maka dah tak ada syarat untuk dia solat. Selagi mana dia boleh, maka dia kena kerjakan juga solat. Sebab dia kata kefarduan tersebut tidak terlepas walaupun telah dikerjakan oleh orang lain, seperti mendirikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Fardu ain juga bermaksud suatu kefarduan yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf untuk melepaskannya daripada berdosa, seperti mengetahui perkara-perkara yang wajib diketahui. Antaranya adalah ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi kena belajarlah kan. Kena belajar ilmu tauhid juga, fiqh bab tentang hukum, boleh ke lepas solat macam ni, boleh ke waktu solat macam ni dan sebagainya, tasawuf. Kemudian kita pergi kepada fardu kifayah. Ini perbezaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah ialah suatu kefarduan yang wajib dikerjakan oleh sebahagian mukallaf. Tadi setiap mukallaf fardu ain. Bila masuk fardu kifayah, sebahagian sahaja mukallaf. Sekiranya kefarduan atau kewajipan itu telah dikerjakan oleh sebahagian daripada mereka, kita yang dah kerjakan, maka gugurlah kewajipan ke atas yang lain, walau bagaimanapun. Sekiranya tidak ada seorang pun antara mereka yang mengerjakannya, semua mereka berdosa. Contohnya solat jenazah. Adalah dapat berita kematian dekat seorang penduduk di sini. Seorang penduduk di sini kita dapat berita kematian. Solat jenazah di sini, mandikan jenazah di sini. Yang menguruskan semua orang luar. Seorang pun penduduk daripada taman ni tak hadir. Termasuk pengerusi taman, ahli jawatan kuasa, pengerusi surau, semua sibuk bekerja. Sampailah jenazah dah dibawa keluar, ditanam, maka selesai je tanah perkuburan dah ditanam, maka setiap penduduk di taman ni akan mendapat dosa. Sebab salah seorang mesti kena keluar daripada kerja juga untuk pergi. Sebab tu nak cari presiden yang betul-betul boleh membantu. Tak presiden, jawatan kuasa semua boleh keluar untuk membantu. Pergi tengok jenazah, siapa yang free pergi. Kalau seorang mana tengok yang dah pencen, wakilkan dia pergi dan sebagainya. Yang penting salah seorang pergi untuk melepaskan daripada semua tadi dapat dosa. Fardu kifayah juga bermaksud suatu kefarduan yang wajib diketahui oleh sebahagian mukallaf untuk melepaskan yang lain daripada berdosa, seperti mengetahui perkara-perkara yang wajib diketahui secara kifayah dalam ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu tauhid, fiqh, tasawuf duduk dalam fardu kifayah. Jadi biar saya je belajar ilmu tauhid, tuan-tuan tak belajar, tak apa lah, dia terlepas dah. Tapi tak ada seorang pun yang belajar tentang ilmu tauhid. Selagi itulah semua orang tadi berdosa. Okay? Mukallaf. Apa dia mukallaf, tuan-tuan? Saya boleh tanya budak-budak ni, ustaz, mukallaf apa? Pelajar semua, mukallaf apa? Maka dia jawab muallaf. Mukallaf dan muallaf satu benda yang berbeza. Okay. Muallaf tu kita tahulah dia baru masuk Islam. Kalau mukallaf dianya berasal daripada perkataan ta'lif dalam bahasa Arab. Mukallaf asalnya daripada perkataan ta'lif, iaitu maksudnya beban. Nak dapatkan mukallaf ni, dia dapat beban dulu. Mukallaf ialah orang yang dibebani ataupun orang yang sudah layak dijalankan hukum-hukum syarak yang 5 ke atasnya. Seorang mukallaf dah boleh jatuhkan hukum, 5 hukum kepadanya. Apa dia? Hukum haram, hukum makruh, sunat, wajib, ke atas orang yang disebut sebagai mukallaf. Wajib, sunat, harus. Ada perkataan harus. Wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Seseorang itu dianggap sebagai mukallaf sekiranya capai 4 benda ni. Siapa mukallaf ni? Adakah kita tergolong dalam golongan orang mukallaf? Saya pun tak pasti, ustaz. Bila tak pasti, sebab tu kena belajar. Kita tak boleh bawa fardu ain ni sekadar kita, mungkin saya mukallaf. Tidak.
Kita kena betul-betul faham dulu apa dia maksud mukallaf. Yang pertama mesti berakal. Alhamdulillah lah kita berakal. Berakal ni maksudnya dia masih lagi tahulah hari ni hari apa. Dia masih tahu lagi nama dia siapa, rumah dia dekat mana dan sebagainya. Maksudnya dia berakal. Dia tahu membezakan antara yang baik dan yang tidak, yang bersih dan yang kotor. Maksudnya dia tu berakal lah. Yang kedua, baligh. Baligh pun ada syarat untuk terjemahan pula. Baligh ni apa benda pula? Untuk lelaki dan perempuan. Berakal, kemudian dia baligh. Yang ketiga, sampai seruan Islam. Mesti sampai. Dia dah tahu dah tentang fardu ain ni. Kalau tak tahu, dia tidak mukallaf. Contoh orang asli yang duduk dalam pedalaman, tak ada telefon, tak ada internet, tak ada pengetahuan untuk dia keluar belajar, maka mereka itu tidak dikira sebagai mukallaf. Kita yang dah ada kemudahan ni kena carilah. Tak boleh, saya mukallaf Ustaz, saya tak tengok apa-apa pun, saya duduk je rumah. Itu masalah lah. Kan surau depan mata pun tak hadir. Tu lain. Kemudian yang keempat, tidak buta, tidak pekak sejak lahir. Ini masalah panca indera lah disebut. Andai kata dia salah satu. Kalau dia buta maksudnya dia boleh dengar. Dia bukan mukallaf. Dia ni dua-dua. Dia buta dan dia pekak. Maka dia tidak dikira sebagai mukallaf. Syarat ni tadi sejak lahir. Lahir keluar dia buta dan dia pekak. Maksudnya dia tidak dikira mukallaf sampai besar. Tapi andai kata dia dah mungkin sampai usia dewasa, contoh 20 tahun baru dapat aksiden dan kemalangan sebagainya, dia buta dan dia pekak, dia tidak dikira sebagai mukallaf. Sebab dia dah dewasa dah. Dia dah nampak dunia, dia dah faham, dia dah boleh baca Quran sebelum daripada tu. Sebab tu penting tadi fardu ain daripada darjah 1 dididik sampai darjah 6. Sebab itu antara peringkat lelaki sebelum dia sampai hukum balik, perempuan sebelum dia datang haid. Okay. Baik, kalau pergi kepada tanda-tanda balik, kalau dalam buku ni menyatakan maksudnya dia ni berihtilam bagi lelaki. Paling awal pun ketika ianya berumur 9 tahun. Para ulama meletakkan tajuk tanda-tanda baligh di awal daripada permasalahan fiqh dan kitab-kitab mereka kerana sebab atau perkara pertama yang menyebabkan adanya taklif, adanya bebanan suruhan agama jatuh kepada mereka yang dah baligh kan. Yang puasa, yang wajib mereka ni berpuasa. Selagi tak baligh tak ada kewajipan ke atasnya kecuali untuk mendidik mereka lah kan. Macam saya mengajar sekolah rendah, darjah 2 Ustaz nak makan, betul-betul ibu suruh ke? Kalau ibu suruh silakan. Kita tak adalah straight untuk mereka ni terus berpuasa sebab tu nak pergi ke SK, sekolah kebangsaan dan sebagainya kan. Kalau perempuan, mereka ni telah keluar haid ataupun mereka ni hamil setelah berumur daripada 9 tahun. Itu kalau untuk definisi baligh bagi perempuan. Kalau lelaki tadi keluarnya air mani, itu biasalah kita faham, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai berihtilam. Dan syarat umur para ulama bahaskan, kalau tak mimpi dan sebagainya, tak ada tanda-tanda, cukup syarat umur 15 tahun sahaja, maka jatuhlah hukum dia itu sebagai baligh kan. Sebab baru-baru ni ada viral adik umur 15 tahun nikahkan akak dia jadi wali lah, nikahkan. Jadi para ulama bahaskan sah hukum nikah tersebut. Sebab yelah, orang bahaskan lah budak, kadang-kadang kita ni azan kat surau. Saya ni dulu daripada darjah 3 kita suka pergi masjid surau. Jadi ada Bilal-Bilal tua ni sukalah suruh kita azan kan. Kita pun sukalah mengazan kan. Ini cerita saya lah pula kan. Jadi bila sampai Bilal-Bilal muda ni dilantik, kita ni masih kecil lagi lah kan. Jadi dipertikaikanlah pula azan kita sah ke tidak. Orang kampung kan, azan kau ni sah ke tidak kan. Kadang-kadang jadi imam pula kan. Dah darjah 6 tingkatan 1 kita jadi imam pula. Sah ke imam? Pernahlah dengar kan, dia kata sah ke imam budak jadi kalau kampung macam itulah kan. Bila fardu ain tidak sampai kepada dah 15 tahun, cukuplah dah dengar suara dah lain tu imam je lah, tak ada masalah
Hikmah akil baligh ialah 15 tahun Hijriah. Antara hikmahnya ialah ketika umur 15 tahun itu, seseorang telah layak untuk berkahwin, akan timbul kegairahan syahwat nafsu, meningkat selera makan dan ingin hidup selesa. Ia akan menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang kadang-kadang tidak baik dan melampau semata-mata untuk memenuhi keinginan kepada perkara yang tadi. Sebab itulah ikatan ta'alif dan takwa ini akan mencegah semua daripada berlaku. Baik. Dalam ilmu ni tuan-tuan, kita ada SOP. Kita ni terkenal dengan SOP semua kan. Dalam ilmu sebenarnya, ilmu agama ni ada SOP juga. SOP yang kita kena patuh, terutamanya kepada SOP fardu ain ni sebenarnya. Dalam SOP fardu ain ni, dalam ilmu ni ada dua, satu dunia, satu akhirat. Dalam dunia dan akhirat, dunia ni setiap perkara-perkara yang kita buat lah. Kalau akhirat ni kita kejar kepada dua pula bahagiannya, iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Wajib ke atas tiap-tiap mukallaf dan wajib kepada mereka yang sampai seruan tadi saya disebut. Kemudian kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya. Selesai daripada buku ni menceritakan tentang kewajipan, kenapa kena belajar fardu ain, kenapa kena belajar fardu kifayah, sebab ia menjadi kewajipan ke atas kita yang mukallaf. InsyaAllah lah kita semua berada dalam ni adalah orang yang disebut sebagai mukallaf. Tajuk seterusnya berkenaan dengan tauhid. Tauhid ni menjadi kewajipan sebab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu pertama, 23 tahun turun Al-Quran. Dalam nuzul Quran, turun Al-Quran ni selama 23 tahun. Umur Nabi 40 tahun. 23 tahun campur 40 campur 23 jadi 63 tahun. Lantik je jadi Nabi. Sepanjang Nabi jadi Nabi, kerjanya dakwah sampai akhir, sampai nafas yang terakhir pun masih lagi berdakwah. 23 tahun Nabi SAW berdakwah. 20 tahun secara terbuka, bebas Nabi bercerita, semua orang dengar, yang bukan Islam pun boleh dengar. 3 tahun lagi secara rahsia. Dan 3 tahun itulah Nabi cerita pasal akidah, Nabi cerita pasal tauhid. Berarti pentingnya Nabi tak cerita pada umum tentang tauhid ni. Dia nak kena kuatkan dulu kan? Kita nak pasakkan tiang dulu bagi kukuh. Maka Nabi SAW menceritakan tauhid ni hanya kepada orang yang terdekat sahaja, kepada ahli keluarga. Sebab nak cerita pasal Allah ini satu, padahal mereka mengatakan Nabi Isa tu anak Allah. Nak menyatakan, bila mereka menyatakan Isa tu anak kepada Tuhan kan? Cerita pasal Maryam. Seorang wanita yang tidak pernah melihat lelaki kecuali ayah angkatnya. Duduk pun dekat tepi masjid rumahnya. Ada yang menyatakan rumahnya ada bilik di dalam masjid untuk Maryam ni tinggal. Berkurung, duduk tak pernah tengok dunia luar. Punyalah jaga. Dan sampai ada kisah para ulama menyatakan, andai kata ada Nabi yang dilantik daripada kalangan perempuan, maka yang pertamanya adalah Maryam. Dia kata, tapi Nabi itu dilantik daripada kalangan lelaki, maka tak adalah. Dan Maryam ni satu hari dia didatangi oleh seorang lelaki. Ayah angkatnya ketuk pintu bilik. Maryam, ada orang nak datang jumpa kamu ni. Siapa wahai ayah? Kata, ada hamba Allah. Siapa wahai ayah? Maka dia sebut, dia beritahu kepada aku dia ni adalah utusan Allah. Baik, benarkan, masuk. Lelaki tersebut adalah malaikat, bawa satu bekas yang penuh dengan buah-buahan yang kalau dikisahkan buah-buahan tu tak pernah ada ketika itu di negeri tersebut. Jadi ditinggalkan di atas meja sambil berkatalah, wahai Maryam sekian-sekian,
Maka dalam selepas Maryam makan buah tersebut, barulah kelihatan Maryam ni sakit sangat di bahagian perut. Dan waktu itulah Maryam ni sebenarnya mengandung dan beranakkan. Anaknya ialah Nabi Isa AS. Ketika itulah seorang lelaki nampak kan, bila Maryam ni dia keluar daripada bilik, nampak perut Maryam. Waktu tu kecoh lah satu kampung. Maryam, kami nak bunuh Maryam sebab dah melakukan perkara yang tak sepatutnya kan. Macam ni kah Islam didik kan? Yang over ni yang bukan Islam lah kan. Yang Islam ni tenang lah. Macam ni kah Islam didik dan sebagainya, maka nak dibunuh. Maryam ni stres. Sampai dia pun kata, kenapa dalam kandungan, kalau nak kata cerita pasal sedih ni tuan-tuan, cerita pasal stres ni, Nabi-Nabi kan, termasuklah Maryam ni antara orang yang paling stres lah. Kalau ada anxiety waktu tu, mereka lah yang kena dulu kan. Kita sekarang sikit anxiety kan. Sampai Maryam ni lari tinggalkan masjid tadi, lari, dan sampai satu tahap dia dah tak tahan sangat nak beranak dah. Disandarlah di satu batang pokok kurma dan akhir sekali lahirkan Isa alaihissalam. Lahir dan diletak tepi. Dah stres dah. Kenapa seolah-olah engkau mengganggu dalam kehidupan aku kan? Apa yang aku nak jawab pada orang lain? Barulah ketika itu Nabi Isa alaihissalam yang baru je lahir menjawab, wahai ibu, jangan kau khawatir, aku adalah utusan Allah. Cakap Nabi Isa alaihissalam, mukjizat Nabi Isa alaihissalam iaitu bercakap ketika kecil. Nak kena berhenti? Bukan. Bercakap ketika kecil. Jadi bila dibawa kendung Nabi Isa alaihissalam nak balik semula ke masjid, orang dah berkumpul dah. Memang nak membunuh Maryam ni. Ketika itulah Nabi Isa alaihissalam memberitahu. Sebahagian daripada mereka beriman atas sebab tadi melihat Nabi Isa bercakap selepas daripada lahir. Okey, tak ada. Kalau nak mengata dia Nabi lahir, kita kena check boleh cakap ke tak. Kan banyak orang mengaku dia Nabi Isa kan. Jadi daripada peristiwa oleh kerana Maryam tidak berayah, maka dikatakanlah pula Nabi Isa tu adalah anak kepada Tuhan. Terus turun surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Allahus samad, dia tempat semua meminta. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia pula tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan sesekali samakan Allah dengan sesuatu benda yang lain. Wa lam yakul lahu kufu. Kufu tu daripada perkataan bahasa Melayu pun ambil sekufu. Tak boleh samakan kan. Kita kena nak kahwin kena sekufu lah kan. Tapi tak boleh. Jangan sekufukan Allah dengan satu benda yang lain. Oh hebat. Kita ni kalau betul-betul belajar ilmu tauhid, nak kata orang hebat awak perkataan hebat tu pun tak boleh. Boleh jatuh kepada mensyirikkan Allah, syirik kecil. Yang kuliah lepas dia beritahu berkenaan dengan syirik kan. Syirik besar dengan syirik kecil. Nak mengatakan handsome lah, cantik awak nampak macam cantik lah. Cantik tu pun milik Allah. Kan kalau nak jaga mulut supaya tak boleh satu benda yang kita agungkan dia lebih daripada mengagungkan Allah. Oh alhamdulillah, nampak macam kalau disebut dengan perkataan alhamdulillah tu tak apalah. Ada dengan segala memuji Allah dulu. Kan ni tiba-tiba kata saya rasa dia memang hebat. Hebat tu kepunyaan Allah. Tak ada satu benda yang kita boleh letak title hebat kepada manusia. Yang tak tu semua kita. Yang tak hebat, yang tak berjaya, yang ni semua kita. Yang selain daripada tu adalah hak milik Allah. Sebab tu ada sifat 20 kan. Wujud Allah tak sama dengan wujud kita. Sampaikan contoh, guru nak bagi contoh kepada saya. Ambil sebatang pen. Allah wujud. Nampak sebatang pen ni, nampak ini Allah ni wujud. Satu je ada pen ni. Saya tak boleh tunjuk contoh pen ni. Sebab orang lain faham, ada je pen lain. Ada je pen lain. Jadi walaupun yang nampak satu, tapi dekat atas meja contoh ada satu pen. Dekat poket tuan-tuan ada pen lain. Jadi nak menyatakan pen tu banyak, tak boleh nak samakan Allah dengan macam tu. Sampai tahap macam tu kalau belajar ilmu.
Jadi nak cari contoh benda yang satu je dalam dunia ni, contoh matahari bolehlah. Nak menyatakan satu je matahari yang ada dalam dunia ni. Kalau nak terangkan kepada belajar pun sampai tahap kena macam tu. Yang guru-guru lah kalau belajar ilmu. Nak kata Allah itu satu, wujudnya Allah. Ayat penguatnya ni, kul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu satu. Baik. Tu yang jatuh hukum. Dia tanya pula, telur dengan ayam mana jadi dulu? Pening tuan-tuan nak jawab. Murid-murid tanya kat saya, Ustaz, telur dengan ayam siapa jadi dulu? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Boleh bagi saya idea? Telur dengan ayam siapa jadi dulu? Kalau manusia, manusia jadi dululah kan. Nabi Adam AS jadi dulu. Kemudian terus sampai kita lah ni kan. Kita pun daripada zuriat yang sama, daripada Nabi Adam. Diceritakan pula tentang telur dengan ayam, siapa yang jadi dulu ni Ustaz? Oh, saya pun terduduk. Ya, tak ya juga. Tak ada pula guru Ustaz mengajar tentang telur dengan ayam ni siapa yang jadi dulu. Tapi kalau dia fikir dengan secara logik, mestilah ayam tu dijadikan dulu. Dah dia pula bila saya kata ayam lah jadi dulu. Oh, kalau ayam jadi dulu, dia dipertikaikan pula. Jadi sebenarnya kalau telur tu nak dikeluarkan ayamnya, mestilah perlu proses mengeram, betul kan? Dia kena sampai suhu panas. Jadi yang memanaskan tu siapa? Mestilah daripada seekor ayam. Contohnya macam tu lah kalau fikir logik. Jadi ayam jadi dululah tuan-tuan tak payah fikir yang bab tu. Kan tu nanti sampai tahap kita fikir bumi ni bulat ke mendatar lah pula. Jadi jangan sampai tahap kita stop kan. Sama juga dengan peristiwa nuzul Quran. Kita dekat dalam Malaysia ni ditetapkan 17 Ramadan adalah disebut sebagai nuzul Quran. Kalau ikutkan, adakah benar? Tidaklah. Nuzul Quran bukanlah jatuh pada 17 Ramadan. Sebab Quran turun rahsia. Tak ada siapa-siapa tahu. Nabi sebut pun Quran turun itulah malam Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam itulah Al-Quran diturunkan. Jadi rahsia lah. Tak ada siapa-siapa tahu. Jadi 17 Ramadan tu para ulama' membahaskan, ditetapkan. Kalau kita pula belajarnya, malam Al-Qadar tu start daripada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Berarti start 21 sehinggalah ke 29. Kita tak tahu yang mana. Tapi yang pasti ianya adalah rahsia. Jadi 17 Ramadan tu sebagai peringatan untuk kita memperbanyakkan amalan. Sebab tu kalau dekat Selangor cutilah. Macam saya sekolah tutup lah hari Selasa nanti kan. Jadi memperbanyakkan amalan untuk membaca Al-Quran. Banyak tuan-tuan. Kalau satu pahala Ramadan ni digandakan menjadi 70 kan. Tuan-tuan duduk sini 1 saat dah jadi berapa minit dah kan. Kalau nak dikirakan dengan 70, satu huruf satu pahala digandakan 10 kalau bulan biasa. Tapi Ramadan satu dah dijadikan 70 pula. Baca Bismillahirrahmanirrahim pun dah banyak sangat. Sebab tu ganjaran pahala pada bulan Ramadan mereka ni berebut-rebut kan. Tadi saya terdengar sekejap dalam Aikim perjalanan daripada Putrajaya nak ke sini. Apa dia kata? Bukan kita yang tinggalkan Ramadan sebenarnya, tetapi Ramadan yang tinggalkan kita. Macam sentap sikit ayat tu kan. Kita sebenarnya yang ditinggalkan oleh Ramadan. Bukan kita meninggalkan Ramadan kan. Sekarang ni dah start dengar lah lagu raya kan. Kalau kat Persin 2 Putrajaya tu dah macam-macam jualan dah ada. Saya pun dah kena pergi jugalah. Dah terjebak juga pergi ke sana. Dah lagu raya, dah start jual baju raya semua kat situ lah. Kuih-kuih raya semua dah ada dah. Jadi nak menyatakan kat situ akhir sekali sebenarnya kita ditinggalkan oleh Ramadan kan. Tahun depan ada tapi belum tentu kan. Ayat yang sama saya ulang pada nisfu Sya'ban hari tu. Tahun depan ada tapi belum pasti kita ada. Ramadan tu ada, kita belum pasti ada. Tahun depan Ramadan ada, belum pasti kita sihat pula. Tahun depan Ramadan tu ada tapi belum pasti kita ada masa dan kita ada iman macam sekarang kan. Adakan majlis tazkirah, adakan solat tarawih,
20 rakaat sini tuan. Betul. 8. Tak ada masalah, boleh. Ada surau yang buat 20. Setiap malam dia buat 20 rakaat. Tambah witir 3 rakaat. Sebab ni surau lah kan, kita tak ada i'tikaf. Kemudian kalau ada tazkirah, dia jadikan 8 rakaat. Jadi selepas isyak tazkirah sekejap, kemudian buat 8 rakaat selepas daripada tu. Itu pun delay pukul 11 jugalah balik. Kan? Fikir buat 8 tu sekejap ni. Rupanya sebab ada tazkirah tadi. Baik, kita pergi balik semula. Tu dah lari tu. Dia balik semula kepada wujud. Wujud Allah ini ada. Tadi saya tunjuk contoh kan. Nak menyatakan Allah itu wujud, Allah sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya dalam beberapa masa. Disebut 6 kan. Depan belakang kiri kanan atas dan bawah. Kewujudan Allah dapat dibuktikan dengan adanya makhluk. Kita ni makhluk. Makhluk tidak boleh ada dengan sendirinya tanpa pencipta. Pencipta adalah Allah. Sekiranya Allah tidak ada, seluruh makhluk termasuklah manusia, malaikat, langit, matahari, bulan, bintang, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, haiwan, bukit bukau, gunung ganang dan lain-lain tidak akan ada kerana Allah lah yang menciptakan semua makhluk ni. Jadi kalau Allah tak adalah kita. Sebab tu dengan sifat wujud ni sebelum dia wujud, dia dah ada dah. Dia dah wujud dah. Kita ni bukan wujud. Sebab tu sifat tu tak jadi kepada kita. Kita ni daripada tiada kepada ada. Allah tidak, bukan kepada tiada kepada ada. Allah memang ada dah. Kita daripada tiada kan. Daripada tiada kepada ada tu kita, manusia. Jadi sifat Allah tu tak, kalau dia mengaku dia Tuhan, dia pelik sangat lah. Sebab tak sempat dia belajar daripada buku ni lah. Sifat 20 ni tak habis belajar. Saya pasti benda ni kita dah belajar dulu. Mungkin ni sebagai refresh sahaja untuk kita menguatkan balik pembelajaran kita. Yang keduanya kidam. Wujud ada, kidam maksudnya dia dah sedia ada. Ni tadilah. Dia dah sedia wujud. Dia dah sedia ada, tidak ada permulaan baginya. Dia lepas dia tanya saya ayam, bila kita belajar tauhid kat budak ni, lepas dia tanya ayam, dia tanya kat saya, Ustaz, sebelum nombor kosong, nombor apa? Kenapa nombor kosong Ustaz tidak boleh, maksudnya nombor kosong kenapa tak dikira kat jari? Budak-budak cyber ni tuan-tuan, dia punya pemikiran dia lain sikit. Kenapa kita tak kira 0, 1, 2, apa tuan-tuan saya nak jawab? Saya kata jari ada berapa? 10 kan. Kalau awak mula 0, jari dapat berapa? Dapat 9. Cacat awak. Jadi memang kena kira 1. 0 tu tak payah fikir. Dah selesai nombor tu, saya fikir okey lah kan. Dah selesai lah. Kita pun nak tutup kelas lah. Ustaz, sebutkan saya nombor yang terakhir yang Ustaz tahu. Saya macam nak resign dah. Nombor yang terakhir Ustaz tahu. Itu rahsia Allah. Tak ada penghujung nombor ni sebenarnya kan. Macam itulah kehidupan manusia berkaitan dengan nombor kan. Daripada tiada kosong kepada ada, dan akhir sekali tu rahsia. Allah tak bagi tahu bila umur kita akhir sekali. Kan? Tak ada ketetapan. Tak ada nombor. Mungkin sampai 100 tahun insya-Allah kan. Tapi kalau sampai 100 tahun tu kita minta kepada Allah supaya kita dalam keadaan sihat lah kan. Boleh lagi berjalan. Benda yang paling penting ni pemikiran lah kan. Pemikiran kita masih lagi kita tahu, cukuplah. Masih lagi membezakan yang bersih dan yang tidak. Dia risau bila umur makin meningkat ni, faktor pemikiran kita. Wajib bagi Allah bersifat dengan kidam, yang ini sedia ada. Ada permulaan dan mustahil atasnya bersifat dengan khuddus, iaitu baharu ataupun ada permulaan. Mana mungkin Allah itu dimulakan ataupun ada permulaan bagi Allah. Itu tidak mungkin. Itu sifat mustahil bagi Allah. Huwal awwalu wa al-akhiru. Dialah yang awal dan dia yang akhir. Jika Allah tidak bersifat dengan qidam, maka dia bersifat dengan khuddus. Yang ini baharu dan ada.
Jika Allah baharu dan ada, maka dia memerlukan pencipta untuk menjadikannya. Kalau Allah itu wujud baru, maka dia memerlukan pencipta. Kan? Memerlukan pencipta. Untuk menjadikannya, ia mustahil kerana akan membawa kepada pertama, dawur. Apa ini dawur? Iaitu berpusing-pusing lalu kembali kepada asal. Dia return lah, pusing-pusing. Okay? Penerangannya, Tuhan A dijadikan oleh Tuhan B. Nak cerita pasal dawur ni. Tuhan B dijadikan oleh Tuhan A. Dia berdua lah. Dia berpusing. Dawur. Kalau Allah tu baru wujud, berarti seolah-olah ada kewujudan yang mewujudkan Allah dan Allah mewujudkan pula selepas daripada itu. Ataupun dia jatuh kepada tasalsul, iaitu bersambung-sambung terus menerus tanpa kesudahan, macam nombor tadi kan. Tasalsul ni dia contohnya Tuhan A jadikan Tuhan B, Tuhan B jadikan Tuhan C, Tuhan C jadikan Tuhan D, Tuhan D jadikan Tuhan E, sampai seterusnya. Itu kalau tasalsul. Jadi mana mungkin Allah bersifat, mustahil Allah bersifat dengan dawur dan tasalsul. Dan yang seterusnya iaitu baqa. Wujud ada, qidam sedia ada, baqa iaitu kekal. Allah sifatnya kekal. Wajib bagi Allah bersifat dengan baqa, kekal. Tidak ada pengakhiran. Kita ada pengakhiran. Dan kita tahu kita hidup untuk mati, tuan-tuan. Kita sebenarnya hidup untuk hidup, lawannya mati. Jadi hidup memang untuk mati. Tapi dibenarkan hidup sementara ni untuk mencari amal bakti. Seberapa banyak yang mungkin kamu boleh ambil, seberapa banyak mungkin yang kamu boleh bawa untuk di sana nanti. Dan mustahil atasnya bersifat dengan Adam, yang ini tiada ataupun fana, iaitu binasa. Kan? Dunia ni akan fana, dunia yang fana, dunia yang sementara, yang akan binasa satu hari nanti. Atau tuhurul al-adam, kedatangan tiada, binasa, ataupun ada pengakhiran. Jadi dalam kewujudan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang menciptakan makhluk. Kemudian sedianya ada Allah. Kita tak boleh ini yang sifat mustahil ni wajib kita belajar. Dia tergolong juga dalam golongan fardu ain, tauhid. Kan saya beritahu tadi, antara Nabi perkara penting dia cerita pasal ni lah. Pasal nak beritahu agama lain banyak yang menyembah berhala, kaum musyrikin Mekah dan sebagainya. Mereka ni ikut daripada datuk nenek moyang. Atuk kami buat, nenek kami buat, kami nak ikut perkara yang sama. Kan? Jadi sampai Nabi SAW nak kena ubah perkara yang mereka dah biasa buat, yang mereka dah biasa amalkan. Nak mengubah benda tu bukanlah perkara yang sangat mudah. Jadi Nabi perlukan kekuatan, Nabi perlukan iltizam yang terlalu tinggi. Kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau nak kata diuji, Nabi Muhammad pun antara yang paling banyak juga Allah Subhanahu wa taala uji. Kan? Antaranya juga Nabi Ibrahim. Ada dalam kitab menyatakan, andai kata tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Ibrahim itulah adalah penghulu penghulu kepada segala nabi. Sebab tu agungnya Nabi Ibrahim alaihissalam kita bawa juga dalam bacaan tahiyat kita kan. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bila Kaabah ni runtuh, banjir yang pertama runtuh, Nabi Ibrahim lah yang diperintahkan oleh Allah untuk dirikan semula. Beberapa kali Kaabah ni runtuh kerana banjir. Sebab dikelilingi dengan bukit ketika itu. Bila hujan turun, Kaabah ni umpama jadi takungan kolam ketika itu. Jadi runtuhlah batu-batu yang hanya diletakkan sahaja. Jadi Nabi Ibrahim lah yang mendirikan semula. Sebab tu ada makam Nabi Ibrahim di hadapan betul-betul pintu Kaabah. Kita ni makam bukanlah kubur, bukan ada mayat Nabi Ibrahim, tidak. Makam ni maksudnya kalau dalam bahasa Arab diterjemahkan bahasa Melayu, makam ni benda peninggalan.
benda yang ditinggalkan. Sampai kat Malaysia makam ni letak mayat terus kan. Patut muzium tu kita ubah nama makam Malaysia kan? Muzium Malaysia. Tapi makam yang digunakan dalam bahasa Arab ialah tempat yang ditinggalkan, maksudnya barang-barang, bahan-bahan sejarah. Maka adalah batu, kalau dalam tu kan ada batu yang ada tapak kaki Nabi Ibrahim AS. Dikisahkan batu itulah yang mengangkat Nabi Ibrahim AS ketika susun batu-batu di Kaabah kan. Dia pun tak pasti yang dia dah berada di atas yang tinggi, rupanya batu itulah yang mengampungkan Nabi Ibrahim AS sampai ke atas. Kalau tuan-tuan tengok tinggi Kaabahnya macam tu, sampai itulah tahap batu tu bawa Nabi Ibrahim AS. Baik, 7.19, saya 7.30 saya boleh berhenti. Kemudian mungkin kita boleh solat duha berjemaah kat sini. Lepas tu tuan-tuan bolehlah beredah, insya-Allah. Dia bila kuliah subuh ni, lagi-lagi bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia lain sikit. Okey. Dia tak jemaah tidur, saya yang tidur. Dia antara dua. Jadi sebelum sampai saya tidur, saya pula kelas penuh pula hari ni. Okay. Ada kelas-kelas Quran yang sepatutnya malam, kita tengok malam sibuk dengan tarawih. Dia tak sibuk tarawih, dia nak cari baju raya. Jadi kita ganti Sabtu Ahad pagi sampai ke petang, insya-Allah. Saya masuk yang terakhir, nanti mungkin kita boleh sambung dan sebagainya. Mungkin tuan-tuan boleh dapatkan buku ni untuk terus baca. Tapi baca buku ni biarlah berguru kan. Jadi kalau tuan-tuan tak faham, boleh terus direct bertanya. Antara sifat juga mukhalafatuhu lil hawadis. Muhalafatuhu lil hawadis, wajib bagi Allah bersifat dengan bersalahannya dengan semua yang baharu makhluk, tidak serupa dengan makhluk, dan mustahil atasnya bersifat dengan serupa dengan yang baharu. Tak ada yang baharulah. Mukhalafatahu lil hawadis. Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluk dalam semua perkara, sama ada pada zat, sifat dan perbuatan. Zat, sifat, perbuatan tak sama dengan kita. Kita tak, Allah sebut kan, contoh Allah duduk kan, Allah berada duduk di arasy Allah. Kita tak boleh faham duduknya Allah tu menggunakan punggung seperti kita kan. Allah tidak ada sama zat ataupun fizikal yang kita faham. Allah Maha melihat. Melihat, adakah melihat mesti menggunakan mata? Yang kita faham, kita sebagai manusia, ya, kita perlu melihat menggunakan mata. Tapi kita tak boleh faham Allah melihat seolah-olah macam menggunakan mata. Macam inilah mata kan, ada korneanya ada dan sebagainya. Kalau dah ni makin tua sikit mungkin ada selaput dan sebagainya. Tidak kan? Macam saya pula mungkin ada rabun, Allah pakai cuma mata ke dan sebagainya. Jangan difikirkan macam tu. Sebab mukhalafatuhu lil hawadis, maksudnya sifat, zat, daripada segi fizikal pun kita tak boleh samakan Allah kan. Sebab tu lakaran nak melukis kan, contoh dalam buku Syama'il Muhammadiyah, cerita pasal Nabi, cerita muka Nabi, wajah Nabi macam mana kan, bulu kening Nabi macam mana, bulu mata Nabi macam mana, hidung Nabi macam mana, bibir Nabi, antara bibir atas dan bawah pun diceritakan macam mana, gigi, susunan gigi Nabi macam mana, telinga Nabi macam mana, pergerakan jalan Nabi macam mana. Akhir sekali orang melukis, haram hukumnya. Buku tu diwujudkan bukanlah untuk melukis, tetapi untuk kita nak mengetahui tentang junjungan mulia Nabi SAW. Kita dah tak dapat jumpa dengan Nabi kan. Jadi wujudnya Syama'il Muhammadiyah supaya kita mengetahui, seolah-olah kita dapat bayangkanlah wajah Nabi itu hanya dalam bayangan kita sendiri. Tidaklah boleh kita boleh melukiskan pula. Oh, sebab dia kata bulu kening Nabi SAW tu lebat, tidak terlalu lebat dan tidak pula terlalu nipis, dia pun melukis. Mata Nabi tidaklah terlalu bulat dan tidaklah pula terlalu sepet, dia pun melukis pula. Hidung pula tidak terlalu mancung dan tidaklah tak mancung, biasa kan. Kulit Nabi tidaklah warnanya putih sangat dan tidaklah warnanya hitam sangat, dan nampak kemerah-merahan pada muka Nabi SAW kan. Kuku Nabi macam mana, jari-jari Nabi semua diberitahu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kan. Sampai pergerakan Nabi kalau berjalan, jalan Nabi ni laju seperti seolah-olah menurun bukit. Orang turun bukit laju jalan kan.
Dia macam terentak-rentak. Begitulah jalan Nabi SAW. Bila sahabat tanya kenapa laju sangat, Nabi kata masa. Wal'as kan. Masa penting. Dan Nabi dah tahu dah. Contoh duduk sini, nak pergi ke tandas, Nabi akan terus bergerak pergi tandas. Dia takkan jumpa orang bincang, apa khabar? Lama tak nampak kat surau. Tak ada. Dia akan terus pergi ke tandas. Sebab tu tujuan. Macam itulah kita lepas ni tuan-tuan. Kalau nak balik rumah, terus balik rumah. Dah marah pula tak beli barang ni. Itu nanti bincang lain lah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ni ada dalam zikir kan? Ada dalam zikir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita pun angkat bila bangun daripada rukuk, sami', tangan isyarat ke telinga kan, yang lelaki, sebab nak memberitahu Allah tu maha mendengar. Sami Allahu liman hamidah kan, pergerakan. Saya sebelum ni mengajar kelas-kelas dewasa, kelas Quran dewasa. Jadi ada antara pelajar tanya, Ustaz, macam mana Ustaz kita nak khusyuk dalam solat? Saya kata jangan kata tuan-tuan, saya pun tak khusyuk dalam solat. Bukan kata tuan-tuan kan. Jadi bila saya dapat daripada guru-guru saya, maka saya ceritakanlah antara tips. Tapi benda ni mengambil masa untuk khusyuk dalam solat. Bacaan dalam solat. Tuan-tuan kalau perasan, kita sebenarnya mulut daripada mula takbir sampailah salam, kita tak berhenti pun daripada menyebut perkataan kan. Dia yang jadi tak khusyuk bila mulut senyap. Allahu Akbar. Daripada dia tengok sejadah, dia naik mata ke atas. Ya Allah, bersawang rumah aku. Dia mulalah. Sebelum tak ada, dah terfikir, kereta dah lock belum? Rumah tadi dah kunci belum? Kucing dah bagi makan belum kan? Mula pemikiran. Sedangkan niat je usalli fardhu subhi rakaatain adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Dah ada dah bacaan doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati, tiap-tiap kali kita kalau pergi sekolah ikrar kita, maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami kan untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Ikrar kita kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, hidupku, ibadahku dan matiku hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini surah Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun dalam solat. Ada kauli, fi'li, qalbi. Ada dekat dalam buku ni. Kauli, fi'li, qalbi. Kauli, kaul. Bahasa Melayu ambil sikit perkataan. Bergaul, cakap-cakap. Jom kita bergaul jap. Kita ada lagi kita guna perkataan bergaul kan. Jom kita lepak, sedap sikit bunyi. Jom kita bergaul, pening orang. Gaul nak jadikan cekodok ke boleh lah bergaul kan. Jadi bergaul, kauli, daripada perkataan yang digunakan cakap, mulut kena keluar. Kauli, fi'li, fi'il. Orang-orang dulu kalau lagu orang Johor kan, kalau mak saya pergi rumah orang, jaga PL kamu. Rupanya mak saya cakap bahasa Arab lah. PL ni perbuatan kita. Rukuk kita, sujud kita, tumaninah, sami Allahu liman hamidah, yang berdiri tegak tu, itu fa'li. Qalbi, hati. Qalbi ni satu je, niat. Mazhab Syafi'i kena dua-dua lafaz. Usalli, lafaz. Usalli fardhu subhi rakaatain lillahi ta'ala. Allah, lintas. Kau solat apa? Berapa rakaat? Kerana siapa? Settle. Jangan Allah, kesian makmum kat belakang ni, blur. Sudah panjang imam, lepas tu tak jadi, turun balik. Allah, subhanallah, astaghfirullahalazim, qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas. Tak masuk tuan-tuan. Tak perlu pun sebenarnya. Kalau dah betul-betul datang, tuan-tuan datang dah dengar azan isyak, datang, tu dah kira niat dah tu. Datang suruh nak solat apa pula, cakap solat jenazah, azan isyak.
Datang nak solat isyak tu dah kira niat, dah dapat pahala dah. Kan? Sebab tu tuan-tuan tengok ada mazhab lain berdiri Allahu Akbar. Tak ada dah macam kita dah. Kita je Allah. Dah nak sampai dah ni. Ini lagi ni. Tarawih ni banyak live ni. Tuan-tuan tengok cara ni. Macam imam Allah. Saya risau lama-lama tromen kan. Siapa nak tanggungjawab? Tergebang imam kita. Allah. Tak masuk-masuk. Sedangkan nak 3 benda je tu lintas. Solat apa ni tadi? Dah tahu dah ni waktu isyak. Lagi dah ada jam macam ni. Cakap imam tak perasan dah merah tu zuhur. Kan? Allahu Akbar. Lintaskan 3 benda je kat dalam hati tadi. Lintas settle solat. Kan? Doa iftitah sunat. Nak baca-baca. Tak nak baca, tak payah baca. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar tarawih ni, kebiasaannya kalau saya imam, saya tak baca doa iftitah. Sebab kita nak mengejar masa. Kan? Nak mengejar masa. Jadi kalau ada masa panjang, bacalah doa iftitah. Allahu Akbar. Tarawih kan? Allahu Akbar kabira. Kalau saya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum nak baca-baca lah. Sebab kita nak mengejar surah panjang. Jadi surah doa iftitah tu tak dibaca. Sebab kita bacakan terus Al-Fatihah. Sebab doa iftitah sunat. Wajib Al-Fatihah. Al-Fatihah rukunnya kauli. Mesti disebut. Dia tidak boleh baca dalam hati. Tuan-tuan puan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dalam hati. Tak jadi. Solat senyap tak boleh. Kalau guru saya kata tidak dibenarkan. Sebab dia mesti kauli. Kauli ni maksudnya tuan-tuan cakap dengar telinga tuan-tuan. Perempuan. Cakap dengar telinga. Allahu Akbar. Saya pakai mic ni bukan kata telinga. Semua orang dengar lah kan. Tapi kalau tak pakai saya je lah dengar kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi kesalahan pertama dia baca dalam hati. Yang keduanya dia baca secara berbisik pun tak sah. Yang berbisik Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Datanglah si pembisik-pembisik itu ke telinga manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bila dah sampai ke dalam telinga, tak dapat telinga, dia masuk ke dalam hati. Waswas bahasa Arab guna, masuk dalam surah An-Nas. Bahasa Melayu kata si pembisik-pembisik. Sebab tu ada ulama yang menyatakan haram kita berbisik di khalayak ramai. Saya berbisik tengok Tuhan, sebab boleh menjatuhkan fitnah kepada orang lain. Nampak saya bisik apa siapa kan. Tapi kalau imam, kalau saya duduk sini berbisik dengan tu adalah sebab lain kan. Mungkin nak minta benda lain dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan yang saya tengah tengok dia tiba-tiba berbisik, tuan-tuan kena hati-hati. Sebab dia menjatuhkan fitnah kepada saya pula hati. Saya kata apa benda pula orang tua tu bisik. Contohlah kan. Jadi dia tak elok sebenarnya membisik. Jadi bisik ni, bisikkan dia bukan makhraj huruf. Contoh Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tuan-tuan pernah dengar Ar-Rahmanir-Rahim, itu bisikkan. Kita belajar tuan-tuan huruf sin, hujung lidah keluar letak dekat gigi bawah. Huruf sa, hujung lidah keluar antara gigi atas dan bawah. Sa. Surah 30 juzuk juzuk 30 ke bawah latihan untuk latihan makhraj huruf. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Huruf qaf. Qalqalah. Nak ambil kelas Quran nanti lain. Okey. Wa min 3 surah yang boleh mengelakkan kita daripada terkena sihir. 3 surah. An-Nas, Al-Falaq dengan Al-Ikhlas. Amalkan. Tak semestinya lagi kita lah kan. Kalau yang ada nama ni bahayalah. Jadi amalkan 3 surah. Sudah baca Ustaz, terkena juga sihir. Baca macam mana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Memang tak jadilah. Baca dengan tajwid sekali. So, kalau boleh tengok kat mana nak kena dengung. Banyak kesilapan bacaan surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq.
min syarri ma khalaq, wa min syarr, semua dengung dengan dua harakat. Wa min syarri ghasikin idza waqab, qalqalah. Wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bacaan betul-betul, insya-Allah Allah lindungi kita daripada terkena ataupun kita ni tergolong dalam golongan orang yang sihir. Jadi bacaan tu sangat membantu dengan 3 kul sahaja. Sebab tu Nabi pesankan sebelum kita tidur, bacakan tiga kul ni. Mudah-mudahan kita ni terlindung. Jadi dalam surah Al-Fatihah yang menjadi kewajipan, tak boleh berbisik. Rukun kauli, setiap takbir Allahu Akbar kauli kena sebut. Tak boleh berdiri tegak buat apa? Kena sebut Allahu Akbar untuk telinga kita dengar. Okay? Kalau tuan-tuan berjemaah, ya, kadang-kadang ada suara kita ni, suara kita kuat pertama, ataupun telinga kita masalah. Jadi kita kuatkan suara untuk telinga kita dengar. Dia jatuh macam ni. Orang pertama dengar, orang sebelah kita dengar, tak apa. Orang kedua jadi makruh. Solat kita tadi jadi makruh sebab berjemaah. Orang yang ketiga sebelah sana dengar, boleh jadi batal pahala jemaah untuk kita tadi, sebab kita dah mengganggu jemaah tadi. Seolah-olah jemaah yang fikir ni, kau ni nak jadi imam ke apa kan? Ar-Rahmanur Rahim. Imam tak habis. Kadang-kadang imam pun tersambung ayat dia tadi. Maliki Yaumiddin. Nak Malikin Nas tadi, Malikin Nas, dia Maliki Yaumiddin. Iya kan nak tuan-tuan tengok. Itu yang kisah surah Al-Kafirun. Baru teringat saya. Surah Al-Kafirun. Imam bulan Ramadan, kau jangan gedi-gedi nak baca surah Al-Kafirun. Kan? Surah Al-Kafirun ni boleh, tapi anda kata dia jumpa kunci lakum dinukum. Kalau tak jumpa lakum, habis. Dapat makmum pun ada roti john lagi dalam perut, ada sate samsuri lagi. Jadi masalah. Jadi satu peristiwa dekat Negeri Sembilan. Jadi satu peristiwa kat Negeri Sembilan, ada seorang hamba Allah ni, dia meniaga kat luar kan. Biasanya solat tu dia solat maghrib. Jadi dia meniaga ni, biasanya kalau dia letak je kari pap dia dalam kuali, masukkan kuali, habis je solat maghrib, dia keluar je, setiap kali dia keluar je, kari pap dia sedang elok kan. Dia dah set masa, bukan dia set. Orang-orang dulu meniaga macam tu lah kan. Jadi dia masukkan kari pap, dia siap-siap banyak-banyak dalam kuali, dia pun lari iqamat je, dia terus masuk. Selalunya imam biasalah. Hari ni tiba-tiba imam tu baca Al-Kafirun rakaat kedua. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la nak jadikan lagu pula. Wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana, dia pun dah rasa pelik dah. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Yang peniaga ni tadi sudah. Wala ana abidum ma abadtum. Yang Bilal ni tak tahu apa kena masalah, tak gerti nak membantu menolong. Sebab tu nak jadi Bilal ni mesti kena hebat daripada imam. Bilal kena hebat daripada imam. Bilal pun sama juga. Betul juga, tak jumpa lah saya. Apa penghujung ayat ni? Dah mula daripada awal pun tak jumpa. Wala ana, dah berapa kali pusing ni? Wala ana abidum ma abantum wala antum yang peniaga ni tadi dah risau dah. Tak hangus terbakar aku punya kedai. Wala ana abidum ma abantum wala antum abiduna ma a'bud. Orang tak belajar, orang dulu tak belajar cara nak membetulkan. Dia tahu dah. Dia peniaga kan, sambil-sambil tu hafiz Al-Quran. Dia pun terus tegur. Lakum dinukum, tak ada ke? Imam pun dapat lakum dinukum waliyadin. Sah ke solat dia?
Peniaga tadi batal lah. Yang lain sah solat. Imam dapatlah lakum dinukum waliyadin. Habis solat dia, yang dia tadi tu kena solat balik semula. Dan akhir sekali dengar cerita, habis sekali pub dia semua. Itu sikitlah untuk kiasan saya. Saya rasa cukup sekadar tu, insya-Allah. Untuk akan datang mungkin kita boleh masuk kepada kewajipan. Itu tentang fardu ain juga kan. Kita kena sedia membantu juga kalau imam sesat. Dan imam ni kalau dah tahu tak jumpa jalan akhir, rukuk je lah. Kena pula kadang-kadang senyap pula, sudah. Dia seolah-olah memalukan Bilal dari para lelaki yang kat belakang ni pula. Sudah habis. Kan? Tu yang sah belakang imam biasa tak ada orang nak duduk. Kan? Lagi-lagi tarawih. Saya kalau jadi imam tarawih, Allah, risau kan, budak-budak kecil diletakkan belakang saya. Jadi biasa kalau tengok budak-budak, saya pun baca surah yang pendek-pendek je lah. Okay. Jadi insyaAllah saya rasa cukup sekadar tu. Dah 7.39, insyaAllah yang baik semua datang daripada Allah. Yang lemah semua adalah kelemahan daripada diri saya, insyaAllah. Mungkin tajuk akan datang kita lebih kepada, saya teringin nak cerita pasal perkara yang penting juga dalam kehidupan, kena dengan solat lah. Dan bacaan-bacaan rukun yang sebenarnya dalam solat. Itu antara yang kita kena belajar. Walaupun dah tahu, seruan tu kena sampai. Kan? Sebab tu dalam mukallaf tadi tu, seruan tu sampai. Mungkin satu taman dah tahu ada majlis ilmu. Dan menjadi kewajipan, contoh pengerusi penduduk dan sebagainya, terlepas daripada jawatan kuasa surau, terlepas daripada, sebab dah melaksanakan tugas dengan baik. Nak datang tak datang tu terpulang kepada mereka. Yang datang insya-Allah boleh sampaikan kepada yang tak datang sedikit ilmu. Ada apa-apa soalan? Saya buka. Tak ada, saya rasa jangan tanya. Baik, kalau ada nanti boleh PM. Jadi insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa عند الحساب. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت يا سامع السوف احفظنا من الآفات والآهات عقوبة يا أرحم الراحمين. اللهم سلامة في الدين اللهم سلامة في الدين اللهم سلامة في الدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأكلنا بالتقوى والاستقامة وعدمنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كلهم من ديك القبر واللهود إلى جنتك جنات الخلود على دل ممدود وماء مسكوب وفاكهة قصيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا
أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.